Korang tolonglah jangan pergi kedai yang cakap polish 4 layer lah, 5 layer lah. Sebutan pun dah salah dah. Apa lagi kaedah dia? Jadi sekarang Zip berada di Mr. A&A Auto Wash di Fraser Business Park KL. Bila korang cerita pasal polish kereta adalah kita panggil dia step. Satu package di mana kita panggil dia 3 step dan juga coating. Kereta Zip ni 3 hari je tak basuh dah jadi macam ni. Zip cakap memang jalan banting tu Zip tak tahu nak cakap macam mana. Jalan banting tu memang penuh dengan tanah dan 3 hari korang tengok dah berdebu dah macam ni. Masalah paling terbesar lah bila beli kereta warna putih ni adalah dia swirl mark tak nampak lah sangat. Itu kalau contoh korang beli kereta warna granite grey ke warna yang gelap-gelap tu, swirl mark memang selalu nampak. Masalah bila kereta cerah-cerah ni ataupun kereta warna putih adalah ni, daki-daki macam ni lah. Nampak ni? Daki-daki ni kalau nak hilangkan confirm korang kena polish. Kalau basuh biasa memang tak hilang kan. Nampak? Dia pakai tangan pun memang tak hilang. Sama sekali apa yang kita nak buat sebelum polish, basuh kereta dulu geng. Kalau tak basuh kereta confirm lah nanti kalau polish habis lagi bercala jadi. Sebabnya habuk-habuk tu lekat dekat pad polish tu. Tengok dekat sini, ini adalah proses yang kita namakan clay bar. Tapi clay bar ni sekarang ni dia dah buat style yang kain terus. First time baru tengok selalu clay bar tu datang dengan macam bar lah. Tapi yang ni kita panggil apa ni sekarang ni? Clay kain clay. Sebelum polish apa yang kita kena buat adalah tape dekat sini. Kenapa kena tape dekat sini geng? Disebabkan ini adalah plastik. Jadi bila polish, dia punya putih tu bila kena dekat sini memang habis lah. Nak bersihkan memang susah. Mungkin ada orang yang tak tahu memang pasal polishing ni. Dia orang tahu hanya layer, berapa banyak layer lagi bagus polish. Lebih kurang macam coating juga. Coating pun salah anggap juga. Jadi Zip nak perbetulkan benda ni dan Zip nak sharekan ilmu ni kepada korang. Jadi first kali kita ada 3 step. Selalu ni memang ini selalunya lah 3 step. Kalau kereta korang yang ada bermasalah teruk, iaitu contohnya macam swirl mark selalu memang kita kena buat 3 step. Jadi kalau kereta korang tak ada swirl mark masih okey lagi macam kereta Zip berdaki tu, kalau buat 1 step pun okey. Tapi Zip nak buat juga 3 step sebabnya kereta ni bukan kereta baru, kereta second. Step yang pertama iaitu kita panggil dia compounding. Step kedua kita panggil dia polishing dan step ketiga adalah kita panggil dia finishing. Itu je Zip. Pening dah Zip. Compounding ni ibarat kita mengasarkan kereta tu balik untuk kita hilangkan semua swirl mark yang dalam. Cala dalam ataupun cala halus kita akan kasarkan dia, dah hilangkan semua cala-cala yang ada lah. Itu kita panggil dia compounding. Bila kita dah kasarkan dia, pergi pula ke step yang kedua iaitu polishing. Dia akan membuatkan clear coat kereta korang tu. Bila kita dah lembutkan permukaan tu, barulah kita buat finishing untuk kilatkan dia. Jadi step ketiga ni memang penting sebabnya dia ada proses dia. Sebelum, selepas, boleh nampak dah beza dia dalam pun polish sekali tepi-tepi door trim ni semua polish balik. Tadi cala kan, sekarang dah okey dah. Dia ada lah nampak sikit-sikit ni, tapi tak boleh nak expect apa-apa sebabnya ini adalah wrap. Jadi bila wrap ni dia tak ada clear kat atas, dia punya naik warna dia daripada Zip rasa sebenarnya warna Activa ni warna putih, rupanya inilah baru betul boleh nampak purple kat dalam dia.